Guys, aku baru je menonton movie Anaconda 2025. So, ini adalah pendapat aku tentang movie ni. Apa-apa pun, Rotten Tomatoes untuk movie Anaconda 2025 ni adalah sebanyak 49%. Tak tinggi sangat, tak rendah sangat. So, best ke tak best? Anaconda 2025 ni mengisahkan tentang Griff and the Gang cuba untuk remake movie Anaconda. Tapi semasa penggembaran remake movie Anaconda tu, diorang ni terjumpa dengan Anaconda gergasi. So, macam mana diorang survive daripada Anaconda gergasi tu, korang kena tengok sendiri dekat panggung wayang. Sejujurnya, kalau korang mengharapkan movie Anaconda 2025 ni sama thriller, sama horror macam movie Anaconda yang lama, korang aku rasa pasti akan kecewa. Sebab movie Anaconda 2025 ni dia punya genre berbeza. Sebab Anaconda 2025 ni dia punya genre adalah action dan komedi. Tapi kalau korang tengok dia orang punya pelakon utama pun, korang boleh dapat detect dah sebenarnya movie ni akan jadi movie yang komedi, bukan movie thriller. So, bagi aku, daripada segi komedi memang betul-betul punchline tu banyak gila. Tapi daripada segi scene-scene thriller, scene-scene horror tu memang tak banyak amat. Even scene Anaconda dalam movie ni pun aku rasa macam agak terhad. So, overall untuk movie Anaconda 2025 ni aku boleh bagi rating sebanyak 6/10. So, apa pendapat korang? Cuba share dekat dalam komen.